35K ke? 35K. Okey, saya luluskan sekarang juga. Alhamdulillah. Jom. Taklimat. Dah. Bukan struktur asas. Ya. Dia melibatkan sedikit saja. Tapi bahaya juga cikgu kalau misalnya kita tak perbaiki tu. Tak, Sebab bukan. dia dah Cuma ini langkah keselamatan sementara kita tunggu peruntukan untuk tahun hadapan lebih. saya tunggu peruntukan saya ni kan. Saya luluskan. Alhamdulillah. Oh, okey. Ni saya datang pula melihat di sekolah kebangsaan Kampung Jawa. Kita tengok peruntukan yang telah diluluskan dengan dari perbekalan Pejabat Parlimen Sekijang, dan kita bagikan 5 unit. Ini untuk bahan bantuan mengajar. Jadi memudahkan anak-anak dan kita memperkenalkan dan menggunakan teknologi untuk mengajar. Saya kira ini adalah satu bahan bantuan mengajar yang insya-Allah sangat berguna lah kepada sekolah dalam memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Terima kasih pada PBD, terima kasih pada guru bersama.